Regimen Sempadan merupakan pasukan keselamatan yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan sempadan negara. Unit ini bertanggungjawab mengawal kawasan sempadan darat antara Malaysia dengan jiran seperti Thailand, Indonesia, Brunei dan Singapura. Tugas utama mereka adalah memastikan tiada kegiatan haram seperti penyeludupan barang, senjata, dadah atau aktiviti pencerobohan berlaku di sempadan negara. Salah satu peranan utama Regimen Sempadan adalah melakukan rondaan dan pemantauan di kawasan sempadan untuk mengelakkan sebarang bentuk pencerobohan. Mereka bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Kastam bagi memastikan keselamatan sempadan sentiasa terkawal. Dengan kewujudan mereka, kegiatan jenayah seperti penyeludupan manusia dan barang haram dapat dikurangkan. Kegiatan jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dadah, senjata api dan barangan selundup merupakan ancaman besar kepada keselamatan negara. Regimen Sempadan bertindak sebagai barisan pertama dalam mengekang kegiatan ini dengan melakukan pemeriksaan dan operasi khas. Mereka juga bekerjasama dengan pihak berkuasa negara jiran untuk bertukar maklumat dan meningkatkan keberkesanan pengawasan. Kehadiran Regimen Sempadan memberikan rasa aman kepada penduduk yang tinggal berhampiran sempadan. Kawasan sempadan sering menjadi tumpuan kegiatan haram seperti rompakan dan penculikan. Dengan pengawalan yang ketat, penduduk dapat menjalani kehidupan dengan lebih selamat tanpa gangguan daripada ancaman luar. Selain tugas utama mengawal sempadan, Regimen Sempadan juga sering terlibat dalam operasi ketenteraan bersama Angkatan Tentera Malaysia. Mereka turut membantu dalam misi kemanusiaan seperti menyelamatkan mangsa bencana alam atau mencari penduduk yang hilang di kawasan terpencil. Regimen Sempadan juga berperanan dalam diplomasi dengan negara jiran melalui kerjasama keselamatan bersama. Misalnya, mereka menjalin hubungan baik dengan pasukan sempadan Thailand dan Indonesia bagi memastikan sempadan sentiasa aman dan bebas daripada konflik. Regimen Sempadan memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keamanan dan kedaulatan negara. Dedikasi dan pengorbanan anggota mereka memastikan sempadan Malaysia sentiasa terlindung daripada ancaman dalaman dan luaran. Tanpa pengawalan yang rapi, kegiatan jenayah rentas sempadan boleh mengancam keselamatan dan ekonomi negara. Oleh itu, sumbangan Regimen Sempadan harus dihargai oleh setiap warga negara Malaysia.